jumpa lagi dalam channel aku. Why? Aku dulu budak kekal. Hari ni aku akan ke Bike Week Phuket So aku sekarang dah sampai dekat border bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ada Zontes, ada 3 biji, dengan Iwan pun ada sekali. So bila mana Thailand kalau ada event macam ni lah keadaan dia dekat border penuh orang, ramai orang kat sini. Macam ni lah dia. Ada Songkran, ada Phuket Bike. Memang ramai dekat sini. Tu brother kita Iwan. Okay, so sekarang ni aku nak cuba meloloskan diri daripada border ni. Okay, insyaAllah aku akan update seterusnya. Okay, jom kita pergi ke Phuket Bike Week. Alhamdulillah dah selamat merempuh merempuh dugaan melepasi border. 4 jam kita orang tunggu bergijap Pukul 6 pagi 40 6 pagi sampai pukul 10. Bayangkan masing-masing tengok. Kita tengok muka-muka kepisangan yang 4 jam datang menung dekat tu. Kita dah merah Mata dah mula kejang. Ini kita nak jalan lagi ke macam mana ni? Okay, kita singgah sekejap dekat Cowboy. Orang pun tahulah kat mana lagi, Road 41. Okay, kita orang dah nak bergerak. Rehat sekejap kat sini, dah pukul 3. Nak cari hotel, mungkin kita orang sampai terang je kot. Okay, so inilah dia Road 41 Cowboy. Cowboy apa entah, aku pun tak tahu. Yang penting korang pun mesti sampai dah. Jom kita. Okay, nampaknya masing-masing agak kecundang. Bukan kecundang apa, panas memang terik gila geng. Aku kalau ikutkan nak teruskan lagi perjalanan, tapi kata kita punya arrowhead dah berhenti. So kita follow lah masuk sini dekat PTT. Okay, baru lepas Sadau. Jom kita tengok. Kita ngintai sikit diorang buat apa. Nampaknya macam ramai dah tersadai tu. Tergaya masing-masing. Elok je diorang susun kat sini. Seorang satu kursi. dah memang dah booking ke dari semalam. Kita kena kopi sikit. Lepas tu kita continue balik. Rasanya macam tak boleh nak sampai Krabi ni. Mungkin kita orang akan stay dekat Terang. Apa pun kita tengok sekejap lagi. Inilah dia hotel yang aku menginap dekat Terang. Pagi ni aku akan bergerak ke Phuket. So perjalanan daripada Terang ke Phuket mengambil masa lebih kurang 5 jam lah. 5 jam tu kita santai-santai sampai lepak, isi minyak semualah. Okay, so korang boleh tengok kat belakang ni aku punya hotel. Harga 650 baht. Biasa. Jom teruskan perjalanan ke Phuket. Alamak. Oh, okey. Aku pilih tempat breakfast. Tempat breakfast dekat PTT lah. Kita orang 5 biji. Ada 3 biji Zontes, 1 biji motor. Aku tak pasti lah, double motor kot. Dengan Versys. Jom. Kita tengok apa yang dia orang breakfast ni dekat 7-Eleven dekat. Wah, apa breakfast? Wah, itu macam lah. Ingat breakfast roti canai. Ini breakfast kat sini. Makan apa breakfast? On the bike. So rider-rider kita dah standby. So kita akan teruskan perjalanan ke Phuket. Macam yang korang selalu tanya, bagaimana keadaan petrol pump dekat Thailand? Macam inilah keadaan dia. Aku tak nampak pun kereta penuh. Okay. Yang kalau kata kereta penuh tu mungkin ada sesetengah tempat. Tak semua tempat lah yang penuh dengan kenderaan. Kalau kau tengok kat sini, lapang, tenang. Tadi member pun isi 6,600 baht
full tank, tak ada masalah. Okey, jom kita teruskan perjalanan. Okey, sekarang aku dah sampai Krabi. Dah tunggu orang. Diorang dah sampai. Alright. So kita boleh isi minyak . Okey, jom. Aku buat video ni berkaitan dengan minyak . Aku dah sampai dekat PTT station. So minyak kalau kau isi daripada border, kau isi minyak, kau akan boleh pergi sejauh sampai Krabi tanpa isi minyak lah kalau untuk motor zone test. Alright, so sekarang ni yang orang duk perkatakan susah nak isi minyak. So aku nak try isi minyak, adakah tak boleh nak dapat full. Jom. Okay, so kita akan isi minyak full 95. Okey, total 660 baht. Full tank. Selesai. So macam biasa aku akan bayar, aku menggunakan CX Bank. Okay guys, so aku dah isi. Kalau korang tengok kat sini 660 baht. Okay, bila kau tengok kat apps, aku suka guna sebab aku senang nak monitor aku punya perbelanjaan. Kat sini kita boleh tengok view transaction dia. Yang ni satu lagi kita akan dapat cashback. Aku isi minyak tadi RM82. Full tank RM82 bye. So aku dapat cashback 82 sen. Jadilah kan. Kat sini dia terus ada direct transfer charge lah. Kalau kat sini THB 1 bersamaan dengan 2125. Senang. Dia naik ke turun ke, kita akan transaction tu mengikut rate semasa lah. Tapi ini bergantung pada masing-masing. Aku gunakan ni sebab lebih kepada convenience lah. Alright. Biasanya kalau aku ride ke sini aku jarang pakai cash. Aku akan gunakan sama ada GS Bank dengan BPay. Dua ni aku akan standby lah. Biasa aku tukar. Masa baru tu aku buat solo ride Thousand Corner. 3 minggu aku hanya tukar dalam RM500 duit kita. The rest semua aku pakai kad. Okay, jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa the next video. Assalamualaikum.